Okey. Hari kedua. Hari ni kita keluar lambat sikit. Cuaca hujan. Tadi dapat WhatsApp daripada kawan saya tengok story. Dia bawa van daripada Hatnyai sampai Kuantan hujan. Saya pun WhatsApp dia. Medan pun hujan juga. Jadi hari ni tengah hari dah waktu kita keluar lambat. So kita ingat cari makan. Cari Kat mana? Let's go. Okey. Kita dah dalam kereta menuju ke apa panggil tempat makan. Apa nama tempat kita nak pergi tu? Gumarang. Untuk warung makan ke apa dia bagi? Ya, makan. Warung Padang. Nasi Padang Gumarang. Di dekat dengan Istana Maimun. Dia dekat dengan Istana Maimun. Orang kata situ sedap. Enak. Oh. Apa bandar? Kawan kita tadi tegur. Baik hati tu ada. Okey. Ni kedai makan. Ya, tengok signboard dia tu. Ya. Oh. Gumarang. Oh. Ibu pada ni local food. Okay, dah sampai dah kita. Dah dapat meja, bukan main tadi. Beratur. Dapat meja sini memang. Kita dapat meja, kita tunggu. Dia kita makan nasi Padang. Restoran Rumah Makan Gumarang, Medan. Okay, yang dah sampai. Yang dah sampai. Ni steak. Juga kita ada juga hotel. Alpukat. Yang ni paling special ni. Air asin. Okay. Mari. Udang som. Udang banyak orang sini, udang situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi bungkus tak? Yang penting air asin. Tu dia. Jadi guys, jom makan. Okay, bincang. Noi. Kalau orang Kelantan kata ni ada. Ni ada. Oh, boleh ni kambing ya. Bagus eh. Bagai jadi ya? Oh, jadi mana? Bagai jadi. Oh, udah. Ini bisa dihitung. Kita bagi itu, kita bagi 3. Buat 3. Buat 3 lah. Buat 3. Dia bagi sini. Tapi kambing. Oh.
Okey, Assalamualaikum dan salam pengakap. Jadi, kita orang ada berita baik daripada Sekretariat Pengakap Kelana Negeri Pahang, iaitu kita orang akan ke Batam, Indonesia sempurna ASEAN Muslim Scout Jamboree pada 20 hari bulan hingga 23 hari bulan. Jadi, pada mana korang ahli-ahli pengakap dalam Malaysia yang ingin menyertai kita orang, korang boleh kontak nombor yang berada di poster ni. Jadi, korang kontak nombor di poster untuk join kita orang. Hanya terhad pada 10 orang sahaja dan berbagai aktiviti yang kita akan buat kat sana. Jadi korang mana yang nak join kita, jom korang jumpa korang di Batam, Indonesia. Salam pengakap dan marem. بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه هواه. Anak dia baru jumpa dah. Okay. Ni saya jalan. Lepas tu saya kena tinggal dengan Mawi. Saya kejar balik. Tahu-tahu Mawi cakap ni adalah istana. Istana apa Mawi? Istana Maimun. Istana Maimun. Korang tengok. Sangat cantik. Kita tengok seni dia halus je. Okay. So kita tanya sikit Mawi. Istana ni ada fanfare kat dalam. ada. Lain macam. Okay, so saya nak tanyalah Mawi serba sedikit berkenaan dengan istana, berkaitan dengan istana ni. Di Medan ni dulu di bawah orang panggil kekuasaan kerajaan Delhi. Jadi Kesultanan Delhi. Jadi dulu pada ketika masa dulu Kesultanan Delhi ni, inilah istana dia, Istana Maimun. Dia ada lagi anak Raja Delhi tu, pewaris keturunan Kesultanan Delhi tu ada lagi. Jadi ni istana dia. Cuma orang panggil masih adalah tanah-tanah dia, aset-aset dia semasa kesultanan dia dulu lah. Dan ada lagi pewaris dia. Cuma tidaklah orang panggil dia berkuasa seperti sultan. Cuma dia keturunan sultan di kerajaan Delhi. Ya. Ketika dulu. Ni kita tengok sekarang macam ada event kat sini. So apa-apa pun jom lah kita tengok dulu. Betapa cantiknya nampak tu. Kita boleh nampak dari jauh betapa cantiknya binaan Istana Delhi. Istana Maimun. Istana Maimun. Maimun. Kerajaan Delhi. Cuma ni mungkin side income dia di Yeah. istana nak jaga maintain ni. Bukan sikit tu. Okay. Tengok abang tu. Nak bayarkan sikit. Kena ada event ah. Ya. Okey, Pak. So jom kita tengok. Okey, kalau sampai kat ni istana ni dia boleh masuk. Tampungan. Kalau seorang tiket masuk pun Para ko. RM10,000. Makasih. Jom kita masuk. Tengok apa yang ada kat ni. Untuk gua aja, Bin. Nilai. Sekarang ni kita berada di ballroom Istana Maimun, Kesultanan Delhi. Kita boleh tengok orang panggil ukiran, struktur dan juga seni bina dia. Ada campuran Melayu, ada juga campuran Turki Uthmaniyah. Dan juga ada sedikit campuran Belanda. Kita ada tengok sini.
Kat sini jadi jual songkok. Dia tambah. Melayu bukan Sultan Deli je. Songkok Sultan Deli pun dia jual. Ini songkok Sultan Deli. Ya, dia naik. Ada nombor ni. Oh. Sama. Oi. Istana ini dibina sejak tahun 1888 dan kat sini dia ada tunjuk sedikit sejarah semenjak tahun awal 1900 1926 ada pelantikan Raja Delhi Tengku Delhi yang kedua